Intan Najwa baru-baru ini berkongsi momen teruja apabila sedang membuat persiapan untuk menyambut kelahiran cahaya mata keduanya tidak lama lagi. Menerusi hantaran di TikTok, Intan dilihat sedang membuka satu demi satu barang bayi yang dibeli daripada beberapa jenama terkenal. Antara yang ada termasuk botol susu, selimut, bantal dan krim badan untuk si kecil. Perkongsian itu turut disertakan dengan caption ringkas, "Unboxing barang adik Lunara." Ramai netizen yang menonton video tersebut turut teruja melihat persiapan seorang ibu yang sedang menanti kehadiran bayi baru dalam keluarga. Dalam masa yang sama, ada juga warganet bertanya sama ada Intan pergi keluar negara untuk membeli semua barang tersebut. Namun, Intan menjelaskan, kali ini dia tidak dapat keluar negara kerana keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan dan masih dalam pemantauan doktor atas sebab tertentu. Jadi, semua barang bayi tersebut dibeli secara dalam talian sahaja. Walaupun tidak dapat bergerak bebas seperti biasa, Intan tetap cuba menitikan yang terbaik untuk bayi yang bakal lahir tidak lama lagi. Untuk rekod, sekitar bulan Februari lalu, Intan telah mengumumkan dirinya bakal menimang cahaya mata kedua menerusi satu hantaran di Instagram. Intan mendirikan rumah tangga dengan usahawan Datuk Ahmad Azraf Asman pada Ogos 2023 dan pasangan ini kini sudah dikurniakan seorang anak perempuan bernama Lunara yang lahir pada 15 Disember 2024. Perkongsian ini membuat ramai tersentuh melihat perjalanan seorang ibu yang tetap kuat walaupun melalui fasa kehamilan yang lebih mencabar kali ini. Kadang-kadang, momen kecil seperti memilih barang bayi pun boleh jadi kenangan paling bermakna dalam hidup seorang ibu. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.